Kita akan menuai jagung ungu. Jagung ni bukan saya tanam untuk buah, tapi saya nak jadikan benih. Kalau kita tengok ni, dia dah kering macam ni, baru kita tuai, patahkan, tunggu. Kita akan kupas dia. Kita tuai lagi. Dah kupas macam ni, kita akan jemur lah, kering. Biasa ambil masa dalam 2 hingga 3 hari lah.